Apabila kita dilantik sebagai penguatkuasa, kita bawa peraturan dan undang-undang. Dan yang paling penting, kita kena jaga dan bawa peraturan tu dalam diri kita. Kita kena jadi contoh mengikut peraturan tu dulu, kemudian baru kita sampaikan kepada masyarakat. Teruskan berkhidmat dengan tegas dan berintegriti, dan teruskanlah melemparkan senyuman walaupun sewaktu menyampaikan kompak.